Janganlah semua isu hanya dibincang dan dibahas tanpa adanya susulan pelaksanaan. Kita juga perlu melihat apa yang sudah dicapai. Jika belum, bermakna kita masih memerlukan tindakan pembaikan. Pendek kata, apa jua perancangan dan inisiatif adalah perlu untuk mengambil pendekatan delivery atau delivery approach untuk mencapai hasil yang dihasratkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Baizura Andy bersama Auda dalam Berita Nasional. Berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima menghadap para menteri dan ketua delegasi yang menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri Telekomunikasi dan Teknologi Maklumat ASEAN ke-16. Kebawah Duli Yang Maha Mulia juga berkenan menerima menghadap Ketua Setiausaha Negara bagi Kerajaan Malaysia. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, petang tadi berkenan menerima menghadap menteri-menteri, ketua-ketua delegasi dari negara-negara ASEAN dan rakan-rakan dialog serta Setiausaha Agung ASEAN yang berada di negara ini bagi menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri Telekomunikasi dan IT ASEAN ke-16. Juga berangkat Paduka Ananda Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota, Pangeran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima menghadap menteri-menteri, ketua-ketua delegasi dari negara-negara ASEAN dan rakan-rakan dialog serta Setiausaha Agung ASEAN. Yang berhormat ACM Prajin Juntong, Timbalan Perdana Menteri dan Pemangku Menteri Ekonomi dan Masyarakat Digital Thailand. Yang berhormat Tram Ivtek, Menteri Pos dan Telekomunikasi Kemboja. Yang berhormat Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Teknologi Maklumat Republik Indonesia. Yang berhormat Dr. Tam Samai Komasit, Menteri Pos dan Telekomunikasi Republik Rakyat Lao. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Muhammad Saleh Tun Said Keruak, Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Yang berhormat Rodolfo A. Salalima, Setiausaha Teknologi dan Infokomunikasi Republik Filipina. Yang berhormat Dr. Yaakob Ibrahim, Menteri Komunikasi dan Penerangan Republik Singapura. Yang berhormat Lee Long Min, Setiausaha Agung ASEAN. Yang berhormat Jiro Akama, Menteri Negara bagi Hal Ehwal Dalam Negeri dan Komunikasi Jepun. Tuan Yang Terutama Yu Kiao Miao, Timbalan Menteri Pengangkutan dan Komunikasi Republik Kesatuan Myanmar. Tuan Yang Terutama Nguyen Tan Hong, Timbalan Menteri Penerangan dan Komunikasi Republik Sosialis Vietnam. Dan Tuan Yang Terutama Chen Zhao Ziang, Timbalan Menteri Industri dan Teknologi Maklumat Republik Rakyat China. Hadir di majlis menghadap ini Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Mustafa bin Haji Sirat, Menteri Perhubungan selaku pengerusi mesyuarat ke-16 ASEAN Telmin. Juga hadir Awang Haji Azhar bin Haji Ahmad, Setiausaha Tetap di Kementerian Perhubungan.
Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam juga berkenan menerima menghadap Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Ali Hamzah, Ketua Setiausaha Negara bagi Kerajaan Malaysia yang mengadakan lawatan kerja ke negara ini selama 2 hari. Majlis menghadap berlangsung di Istana Nurul Iman. Semasa majlis menghadap, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dan Yang Berbahagia membincangkan antara lain hubungan dua hala di antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia, termasuk perkembangan terkini mengenai lebuh raya Pan Borneo. Di majlis menghadap ini, Yang Berbahagia disertai oleh Tuan Yang Terutama Datuk Gulam Jelani bin Khana Zaman, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara Brunei Darussalam dan pegawai-pegawai kanan Kerajaan Malaysia. Juga hadir Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Pekerma Dewa Datuk Seri Setia Lim Jock Seng, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Perdagangan kedua. Mesyuarat Jemaah Menteri Telekomunikasi dan Teknologi Maklumat ASEAN berakhir dengan para delegasi melahirkan rasa puas hati tentang perkembangan ke arah komuniti ASEAN yang berteraskan digital. Laporannya seketika nanti. Pengalaman hidup yang perit dan tanpa hala tuju telah mengubah hidup seorang insan untuk kembali ke pangkal jalan dan berubah menjadi insan yang berguna. Kisah hidup ini menjadi intipati sketsa Amirah 3 oleh kumpulan dari Sekolah Persediaan Arab Temburong yang memenangi peraduan Masrahiyah Arabiah atau sketsa dalam bahasa Arab peringkat akhir negara kali ke-7 pagi tadi. Peraduan Masrahiyah Arabiah merupakan kegiatan tahunan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Agama dengan kerjasama Radio Television Brunei. Penyampaian hadiah kepada para pemenang disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Peraduan antara lain bertujuan untuk membiasakan dan membudayakan para pelajar bertutur bahasa Arab sebagai bahasa komunikasi dan memperkasa penggunaannya di peringkat persekolahan. بدأنا هذا التمرين أو يعني الإعداد للمسرحية لا يزيد عن أسبوعين، وذلك بعد امتحان آخر السنة للطلاب. نحن نبدأ باختراع سيناريو ثم أو يعني النصي، ثم نتكلم عن المدرسون. نتكلم عن المدرسين، معظم المدرسين لغويين خاصة لغة عربية. Antara faktor kejayaan Anijua adalah dari dorongan dan semangat daripada ibu bapa dan kerjasama yang baik daripada guru-guru yang terlibat, terutama guru-guru yang terlibat dalam Masrahiyah tahunan ini. Jemaah Menteri Telekomunikasi dan Teknologi Maklumat Telmin ASEAN yang bermesyuarat di Bandar Seri Begawan berpuas hati tentang perkembangan set penanda arasan prestasi utama untuk memudah cara pemantauan impak langkah-langkah yang dilaksanakan di bawah Pelan Induk ICT ASEAN AIM 2020. Para menteri tersebut juga mengalu-alukan kemajuan yang dibuat pada tahun pertama pelaksanaan AIM 2020 yang menyediakan asas kukuh dalam memacu ASEAN ke arah ekonomi berteraskan digital. Rasa puas hati menteri-menteri berkenaan terkandung dalam kenyataan media bersama yang dihuraikan oleh Menteri Perhubungan selaku pengerusi mesyuarat Telmin ASEAN ke-16 dan mesyuarat-mesyuarat berkaitan pagi tadi. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Mustafa bin Haji Sirat juga bercakap mengenai beberapa inisiatif dan program yang telah dipersetujui untuk dilaksanakan di bawah dasar-dasar ICT dan pembaikan kesaling hubungan. This includes in particular the development of an ASEAN
framework on international mobile roaming to realize the benefit of an affordable access to international mobile roaming services within the connected ASEAN community. We appreciate the recommendation from the data demand study on a roadmap to increase broadband capacity in ASEAN. This provides strategic guidance in developing policies that enable the improvement of national broadband capacity across ASEAN. Again, this is in line with the growth and digitally enabled ASEAN community vision. Keselamatan cyber dan teknologi-teknologi yang baru adalah antara isu-isu yang dibincangkan semasa mesyuarat yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berhkas itu. Semasa menjelaskan kepada media tempatan yang menimbulkan isu-isu tersebut, Menteri Komunikasi dan Penerangan Republik Singapura berkata negara-negara anggota ASEAN terus mengukuhkan kerjasama mereka dengan meneroka pelbagai mekanisme bersama rakan-rakan kongsi. At the ASEAN level, cert-to-cert training program that we have done, exercises will continue. There was some discussion. Yang Berhormat Dr. Yaakob Ibrahim menjelaskan pada peringkat ASEAN, program latihan yang telah dilaksanakan akan diteruskan. Menurutnya, perbincangan akan diadakan mengenai cara untuk meluaskan lagi program latihan seumpamanya kerana ia juga merupakan platform bagi para pegawai ASEAN mengembangkan kemahiran untuk pemahaman yang lebih baik. Seperti yang dibincangkan semasa mesyuarat, keselamatan cyber adalah ancaman tanpa sempadan, jelasnya. Semalam, ketua-ketua delegasi yang menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri Telekomunikasi dan Teknologi Maklumat ASEAN kali ke-16 dan mesyuarat-mesyuarat yang berkaitan diraikan dengan Majlis Makan Gala. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Mustafa bin Haji Sirat, Menteri Perhubungan, selaku pengerusi Telmin ke-16 dalam ucapan alu-aluannya antara lain menyentuh tema mesyuarat tahun ini, Connected Innovative Community, yang dianggap sangat relevan terutama dalam era yang penuh dengan kemajuan masa depan dan peluang persaingan yang bergantung kepada budaya dan inovasi yang kreatif. Yang Berhormat juga gembira kerana Brunei Darussalam menjadi tuan rumah bagi anugerah ICT ASEAN AICTA yang bertujuan ke arah memacu kreativiti dan inovasi dalam ASEAN dan mengundang penyertaan meluas dalam komuniti ASEAN. I would like to congratulate our finalists from Cambodia, Thailand, Vietnam, Singapore and Indonesia for their achievements in reaching this stage of the competition. This evening, we recognize your accomplishments, and in so doing, we celebrate the promise you represent for even greater achievements in the days and years ahead. 6 kategori dipertandingkan pada anugerah AICTA. Bagi kategori sektor awam, anugerah emas dimenangi oleh Lembaga Promosi Kesihatan Singapura dengan produknya Health Hub, sementara anugerah emas bagi sektor swasta pula milik PT Aero Digital Technology Indonesia yang membawakan produk Cubicon. Kedua-dua anugerah disampaikan oleh Yang Berhormat Tram Ivtek, Menteri Pos dan Telekomunikasi Kemboja, Yang Berhormat Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Teknologi Maklumat Indonesia, dan Yang Berhormat Dr. Tamsame Komasit, Menteri Pos dan Telekomunikasi Republik Demokratik Rakyat Laos. Untuk kategori tanggungjawab sosial korporat, anugerah-anugerah disampaikan oleh Tuan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Muhammad Saleh Tun Said Keruak, Menteri Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Tuan Yang Terutama Yu Kue Miao, Timbalan Menteri Pengangkutan dan Komunikasi Republik Kesatuan Myanmar, dan Yang Berhormat Rodolfo A. Salalima, Setiausaha Teknologi dan Infokomunikasi Filipina. Anugerah emas diraih oleh syarikat Taggi Private Limited Singapura dengan produk mereka Taggle Health, sementara kategori kandungan digital Playway Studios Private Limited Singapura membawa pulang anugerah emas dengan produk 3dhive.mobi. Sementara itu, kategori syarikat baru ditubuhkan, anugerah-anugerah disampaikan oleh Yang Berhormat Dr. Yaakob Ibrahim, Menteri Komunikasi dan Penerangan Singapura, Yang Berhormat ACM Prajin Juntong, Timbalan Perdana Menteri dan Pemangku Menteri Ekonomi dan Masyarakat Digital Thailand,
dan Tuan Yang Terutama Nguyen Tan Hong, Timbalan Menteri Penerangan dan Komunikasi Vietnam. Bagi kategori ini, syarikat Early Start dari Vietnam yang membawakan produk Monkey Junior memenangi pingat emas. Juga dimuatkan dalam berita malam ini, Galeri Pameran Sejarah Brunei kini dibukakan bagi kunjungan orang ramai. Kembali selepas ini untuk mengikuti bahan beritanya. Incorporate a company or register a business name by yourself. Advantages of registering yourself. No professional fees and services, direct control over your company, and direct contact with RCBN. How to do it? Step 1. Create a login to your RC account with a valid email address by going to www.rc.gov.bn. Step 2. Click Reserve to reserve company name or business name. Cost of reservation fee is $5. Pay using your debit or credit card. After payment has been made, don't forget to click Submit. Step 3. Once the registry has approved the name reservation application, an email will be sent confirming that the reserved name has been approved, and you may now register your business name and incorporate your company. Pay using your debit or credit card. After payment has been made, don't forget to click Submit. What are the registration fees? Registering a business name is $30. Incorporating company is a flat fee of $300. Once approved, your certificate of registration or incorporation will be emailed to you. Congratulations, you're registered with RCBN. Got a question? Want to know more on getting approvals, license, permits on your business? Please visit www.business.gov.bn. Galeri Pameran Sejarah Brunei yang baru merupakan salah satu usaha Pusat Sejarah Brunei ke arah menambah baik dan menambah nilai galeri-galeri pameran yang sedia ada supaya lebih berinformasi, menarik dan menyeronokkan. Dua buah galeri yang baru itu ialah Galeri Sejarah Brunei Tua dan Galeri Era Kegemilangan Brunei. Majlis Perasmian Galeri Pameran Sejarah Brunei dan program Mendekati Sejarah serta mengenali Arkib 2016 diadakan pagi tadi. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Laila Raja Meja Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Galeri Pameran Sejarah Brunei dibuka untuk kunjungan orang ramai dari hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu dari pukul 8.30 pagi hingga 4.15 petang. Manakala pada hari Jumaat, galeri dibuka dari pukul 8.30 pagi hingga 11.30 pagi dan 2 petang hingga 4.30 petang. Bersempena dengan program Bandarku Ceria esok, galeri dibuka dari pukul 8 pagi hingga 12.30 hari. Perasmian Galeri Pameran Sejarah Brunei ini adalah bertepatan dengan pengisytiharan Bandar Seri Begawan sebagai ASEAN City of Culture 2016-2017. Galeri Sejarah Brunei Tua antara lain menggambarkan sejarah Brunei awal dan batu tarsilah. Manakala Galeri Era Kegemilangan Brunei mengetengahkan sejarah penemuan laluan pengembara ke Asia Tenggara dan kampung air sebagai pusat pemerintahan. Harapan kami di sini supaya objektif dan tujuan kami untuk mengadakan perasmian galeri ini dan juga program Mendekati Sejarah dan mengenali Arkib ini sampai kepada orang ramai dan orang ramai mengetahui tentang perkara tersebutlah. Sementara program Mendekati Sejarah dan Mengenali Arkib 2016 diadakan selama 5 hari mulai hari ini. Beberapa aktiviti diadakan dalam program tersebut, antaranya siri ceramah dan kuis sejarah. Program ini merupakan anjuran Pusat Sejarah Brunei dengan kerjasama Arkib Negara Jabatan Museum Brunei. Untuk mencapai hasrat wawasan Brunei 2035 iaitu mempunyai kualiti hidup yang tinggi, setiap masyarakat perlu membina satu hubungan bagi memastikan kesihatan itu adalah tanggungjawab semua. Setiap individu dan masyarakat, sektor awam dan sektor swasta dan satu generasi ke generasi yang lain adalah bertanggungjawab menjadikan hasrat wawasan Brunei 2035 ini menjadi satu kenyataan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Zulkarnain bin Haji Hanafi, Menteri Kesihatan,
menyatakan perkara tersebut semasa sesi muzakarah bersama pihak-pihak berkepentingan bagi daerah Brunei dan Muara pagi tadi. Setiap individu adalah bertanggungjawab untuk menjaga kesihatan mereka sendiri dan perlu bekerjasama dengan pihak-pihak lain demi melahirkan rakyat yang mengamalkan model kesejahteraan, yakni wellness model. Dalam model kesejahteraan ini, kita akan menjadi lebih arif dalam menjaga kesihatan kita dengan cara yang betul, umpamanya bermula daripada permakanan kita ni, dan apa yang perlu dilakukan apabila kita ni mengidap penyakit ringan, dan bagaimana kita ni memilih untuk menjadi aktif dalam kehidupan seharian kita ni. Dengan semakin teraturnya cara menjaga kesihatan, kita akan menjadi rakyat yang lebih berdaya tahan dan produktif. Yang Berhormat juga melahirkan rasa bangga dengan adanya golongan belia di negara ini yang semakin mengambil berat akan kesejahteraan mereka melalui penjagaan pemakanan, bersenam serta peningkatan jumlah usahawan muda yang menceburkan diri dalam penjualan makanan sihat melalui media-media sosial. Ini adalah satu petanda baik kerana kunci untuk mengawal dan mencegah penyakit tidak berjangkit, iaitu non-communicable diseases, ialah dengan menanamkan tabiat-tabiat sihat di kalangan belia kita yang mana sudah tentunya budaya sihat ini akan dilaratkan lagi ke seluruh masyarakat. Belia ini adalah mereka yang berperanan besar dalam menentukan masa depan negara kita ini, termasuklah dalam memastikan kesihatan ini adalah tanggungjawab kita ini semua dan kita ini insya-Allah dapat mencapai kualiti kehidupan yang tinggi di negara ini. Sesi muzakarah ini merupakan salah satu inisiatif Kementerian Kesihatan dalam usaha pendekatan bagi mengenal pasti isu-isu yang dihadapi orang ramai ke arah meningkatkan tahap perkhidmatan kesihatan dan membudayakan cara hidup yang sihat. Permuzakarahan seumpamanya diadakan bagi berkongsi maklumat dan cadangan dari pihak-pihak berkepentingan dalam menambah baik perkhidmatan demi mencapai visi dan strategi Kementerian Kesihatan. Juga hadir Awang Haji Zakaria bin Haji Serudin, Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan, Timbalan-Timbalan Setiausaha Tetap, Pegawai-Pegawai Kanan Kementerian Kesihatan dan Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pemangku Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Sementara itu, Kementerian Kesihatan telah mengambil kira beberapa aspek dalam penyediaan perkhidmatan kepada orang ramai. Ini termasuk memperbaiki proses perkhidmatan dan mengurangkan masa menunggu. Dr. Haji Ahmad Yazid bin Haji Abdul Wahab, Penguasa Perubatan Hospital Raja Isteri Pangeran Anak Soleha menyatakan perkara tersebut semasa ditemui pewarta RTV selepas sesi muzakarah bersama pihak-pihak berkepentingan di daerah Brunei dan Muara. You have to be a continuous process. Even if you reach a certain target pun, we will continue to improve juga. Satu, dari segi delivery. Kedua, dari segi proses satu dipendekkan. Yang ketiga, memperbaiki environment untuk pesakit. Dari mana macam salah satu simple saja, macam dari segi signage. Yang mana orang kita ni yang datang berjumpa, ia should immediately know di mana ia akan pergi lah. Program pertukaran latihan bersama bagi pegawai-pegawai kanan Brunei Darussalam dan Republik Singapura yang berakhir hari ini berjaya mengeratkan lagi silaturahim dua hala. Teruskan bersama Berita Nasional untuk mengikuti laporannya selepas ini. What is intuition? To be warned of troubles ahead and know when it's time to change direction. A sixth sense that moves you away from danger at just the right moment. Welcome to the era of intuitive driving. The all-new E-Class, a masterpiece of intelligence. Mercedes-Benz, the best or nothing. Smart thinking. Smart living. Smart connections. Helping you grow. Getting more out of life. Baiduri Smart Executive. Together with you.
I'm so lazy to queue up just to make payment. I want a big car with cheaper rental. It would be great if I could pay based on my mileage usage. Making additional insurance coverage is very costly. I can't afford to pay for it. It'll be better if our deposit is refundable. At least I can use it for shopping or deposit another car. Well, if I return my car, the deduction will still be the same anyway. Assalamualaikum. Kami ini menelpon bus kita untuk memberitahu yang bus kita telah memenangi hadiah sebanyak RM10,000. Tipunya tu? Untuk mengambil hadiah ini, kami memerlukan beberapa maklumat daripada bus kita sebagai pengesahan. Mana ada tu? Apa nama panel bus kita sama nombor bank akaun bus kita untuk kami transfer duit ini? Ini adalah satu penipuan. Jangan sesekali memberikan maklumat peribadi anda kepada orang yang tidak dikenali. Wi-Fi. Stay connected and stay closer with DST Prima Data Roaming. DST, the future now. This is Adi. Adi loves to play football. Adi also loves his family of 7 and they all love to do different things. So how can Adi make sure his family can enjoy all their different activities? Well, it's simple. Adi drives a Toyota Sienna with its spacious 7-seat cabin, amazing fuel efficiency and delightfully convenient features such as rear sliding door and keyless entry. The all-new Toyota Sienna. Bigger space, wider smile. Toyota, always better. Imbas Teh Rimau Asli. Jenama A. Periza sahaja. Ekstrak teh. Poka. Jus limau asli. Daun teh asli. Poka Ice Lemon Tea. Pilihan yang sebenarnya untuk anda. Poka. Selama 20 tahun, kami turut membantu membina negara. Simen kami menjadi tunjang kekuatan bagi Pusat Angkatan Keselamatan Negara. Simen kami telah membina pusat kesihatan yang menjadi tempat penjagaan untuk orang-orang yang kita sayangi. Simen kami telah membina jambatan-jambatan yang menghubung dan menyatukan kita. Simen kami telah menjadi asas pembinaan lapangan terbang yang membolehkan kita menerokai seluruh pelosok dunia. Simen kami telah membina sekolah-sekolah untuk generasi muda demi masa depan yang lebih cerah. Dan simen kami telah mendindingi rumah kediaman kita yang menempatkan segala kenangan milik kita. Di BHC, kami telah membina negara selama 20 tahun untuk hari ini dan generasi seterusnya. Negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura mengeratkan lagi silaturahim melalui program pertukaran latihan bersama bagi pegawai-pegawai kanan kali kedua. Ia buat julung kalinya diungkayahkan secara bersama oleh Jabatan Perdana Menteri Negara Brunei Darussalam, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Negara Brunei Darussalam dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Republik Singapura. Program berakhir pagi tadi dengan majlis penyampaian sijil kepada para peserta. Tetamu kehormat majlis Datuk Paduka Awang Haji Hamdan bin Haji Abu Bakar, Timbalan Menteri Keselamatan dan Media di Jabatan Perdana Menteri. Awang Muhammad Riza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Setiausaha Tetap Media dan Kabinet di Jabatan Perdana Menteri selaku Wakil Pribadi Datuk Paduka Awang Haji Hamdan telah menyempurnakan penyampaian sijil-sijil pencapaian kepada para delegasi. Juga hadir Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia, Datuk Paduka Haji Muhammad
Yusof, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan T. Raja Kumar, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri Republik Singapura. Ketua Delegasi bagi kedua-dua negara juga telah mengongsikan pengalaman dan pencapaian yang diperolehi semasa mengikuti program ini. 17 pegawai dari kedua-dua negara menyertai program tersebut. Sebahagian daripada program tersebut telah diadakan di Republik Singapura dan sebahagian lagi diadakan di negara Brunei Darussalam. Di sepanjang program ini, para peserta berpeluang membuat lawatan ke agensi-agensi berkenaan bagi memahami lebih dekat fungsi dan tugas setiap jabatan dan mengeratkan lagi kerjasama dan silaturahim di antara kedua-dua negara serta berkongsi pengalaman, amalan terbaik dan bertukar-tukar idea. Program tersebut dihasratkan akan memupuk kerjasama yang lebih erat, manakala para peserta program diharap akan lebih bersedia dengan pengetahuan dan kefahaman mengenai isu-isu di kedua-dua negara, termasuk mewujudkan rangkaian dengan agensi dari negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura dan membangunkan kemahiran kepimpinan. Usaha keras para pelajar dan sokongan berterusan para ibu bapa dan guru sekolah Al-Falah dalam pembelajaran dan peperiksaan akhir tahun yang menghasilkan keputusan yang cemerlang dizahirkan melalui rasa kesyukuran pada majlis ihtifal atau sambutan penutupan penggal akhir tahun sekolah berkenaan. Majlis berlangsung pagi tadi di sekolah tersebut di Sungai Akar. Lebih 100 orang murid tadika 3 dan lebih 50 orang pelajar tahun 6 bagi sesi pagi di cawangan Sungai Akar dan Ban 5 menerima sijil mereka. Penyampaian sijil disempurnakan oleh Datuk Paduka Haji Awang Abdul Mokti bin Haji Muhammad Daud, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. Juga menerima hadiah murid-murid terbaik tadika 3 tahun 1 hingga tahun 6. Peranan utama sekolah Al-Falah menyebarkan syiar Islam melalui pendidikan agama supaya para pelajar menjadi insan yang berguna kepada agama, bangsa dan negara. Jadi berusaha untuk buat parents happy, cikgu-cikgu, untuk diri sendiri pun lah. Kalau dari belajar rajin-rajin dapat mencapai untuk cemerlang tu. 5 sampai 6 tu belajar lah puas-puas. Lepas tu sampai setiap hari lah sampai PSR buat macam tu. Berdoa juga kau atau kepada Allah untuk sembahyang juga berdoa untuk dapat atau result cemerlang. Mesyuarat Jawatan Kuasa Teknikal Bersama kali ke-26 di bawah Memorandum Persefahaman di antara Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Pemerintah Republik Singapura mengenai kerjasama di bidang penerangan dan penyiaran berakhir pagi tadi dengan penandatanganan Letter of Undertaking di antara kedua-dua buah negara. Menandatangani bagi Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ialah Awang Haji Muhammad Riza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Setiausaha Tetap Media dan Kabinet di Jabatan Perdana Menteri selaku Ketua Rombongan Negara Brunei Darussalam, manakala pihak pemerintah Republik Singapura ialah Gabriel Lim, Setiausaha Tetap Kedua Kementerian Komunikasi dan Penerangan Republik Singapura selaku Ketua Delegasi. Mesyuarat 2 hari tersebut telah membincangkan pelbagai agenda yang berhubung kait dengan bidang penerangan dan penyiaran di antara kedua belah pihak. Ianya merupakan salah satu landasan untuk meningkatkan lagi kesaling hubungan, rangkaian dan kerjasama dua hala di antara kedua buah negara. Antara yang hadir, Awang Haji Muhammad Sufian bin Haji Bungsu, Pengarah Radio Televisyen Brunei dan Awang Mawardi bin Haji Muhammad, Pembangku Pengarah Penerangan. Awang Haji Muhammad Daud bin Haji Abdul Kadir dan Awang Muhammad Rohaidi bin Johadi masing-masing muncul juara bagi kategori dewasa dan belia dalam pertandingan membaca Rawi Berzanji bagi kategori dewasa dan belia Masjid Senegara. Penyampaian hadiah bagi para pemenang diadakan pagi tadi di Masjid Al-Amirah Al-Hajjah Mariam Jerudong. Hadiah-hadiah disampaikan oleh Awang Haji Harun bin Haji Junid, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Ugama.
Melalui pertandingan seumpama ini, ia akan dapat mempertingkatkan mutu bacaan rawi atau berzanji dengan lagu-lagu Arab yang masyhur dan menepati kehendak makhraj dan sifat huruf yang terdapat dalam buku berzanji. Kalau boleh, ianya dijadikan satu projek tahunan lah bahagian Jabatan Masjid supaya kita ni dapat mencongkel bakat-bakat baru dari orang daripada remaja sampai belia. Saya syorkan supaya pihak yang berkenaan akan dapat lagi orang membuka lagi pertandingan rawian ni, kalau boleh bukan saja bagi lelaki, kalau boleh bagi perempuan juga. Ya, boleh juga mengembalikan zaman-zaman dulu orang-orang berawi, sama pendapat saya tentang belia yang mengikuti pertandingan rawian ni, supaya diorang tahu macam mana kan berawian ni. Tulisan Jawi bukan hanya lambang identiti Brunei Darussalam, bahkan ia sebagai khazanah dan warisan negara yang sangat unik. Penguasaan tulisan Jawi secara kreatif dan inovatif juga mampu menyumbang ke arah pertumbuhan industri kreatif di negara ini. Bagi menyokong hasrat tersebut, pertandingan kuis Asia Jawi peringkat sekolah-sekolah rendah, menengah dan maktab senegara 2016 telah dianjurkan. Pertandingan peringkat akhir diadakan pagi tadi di Jabatan Penerangan. Dayang Amal Farahiyah binti Abu Bakar dari Sekolah Rendah Datuk Ratna Haji Muhammad Jaafar Kiarong memenangi pertandingan tersebut bagi peringkat sekolah rendah, manakala Dayang Rina Ashikin binti Rapfin memenangi peringkat sekolah menengah, dan penyampaian hadiah dan sijil disempurnakan oleh Dr. Siti Ratna binti Haji Ahmad, pemangku Timbalan Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa. Juga hadir Awang Roslin bin Suhaili, pemangku penolong pengarah pendidikan co-curriculum Kementerian Pendidikan. Cabarannya ya macam dari 3 bahasa kan, Malay, English and then Arab. Preparation tu kebanyakannya pakai buku sastra. Saya membaca buku setiap pagi di perpustakaan dengan cikgu saya untuk membimbing saya supaya lebih mengetahui cara yang menukarkan ke Jawi itu, because it has techniques yang berbeza, like for English, Malay and Arab ada banyak perbezaan. Kebersihan, kesihatan, keselamatan makanan dan persekitaran menjadi aspek utama dalam penilaian penggradan kantin dan kios pusat tingkatan 6, maktab dan sekolah-sekolah kerajaan Kementerian Pendidikan. Kriteria penilaian juga mengambil kira kebersihan makanan termasuk komponen pembekalan, penyimpanan, penyediaan, penyajian dan pengendalian makanan. 23 buah kantin daripada 21 buah sekolah di negara ini dalam kumpulan 3 dan 4 menerima sijil penggradan kantin petang tadi. Penyampaiannya disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Sharifuddin bin Haji Muhammad Saleh, pemangku pegawai tugas-tugas khas kanan korporat Jabatan Sekolah-Sekolah. Penilaian penggradan kantin dapat meningkatkan mutu perkhidmatan kantin dan kios sekolah dari berbagai aspek bagi membendung penyakit-penyakit berjangkit dan tidak berjangkit. Di samping itu, ianya adalah untuk memupuk sikap positif dan tanggungjawab dalam pengurusan dan penyediaan kantin sekolah. Kerjasama pengusaha kantin dengan komuniti sekolah adalah penting untuk mendapatkan kualiti perkhidmatan dan pengurusan yang lebih baik. Ianya adalah menjadi faktor utama dalam mencapai kecemerlangan perkhidmatan. Para pengusaha perlu memahami mengenai pentingnya maklumat dan data tepat apabila berurusan dengan rakan-rakan perniagaan. Perkara itu dikongsikan semasa sesi dialog Darussalam Enterprise DARE mengenai pengumpulan data halal global GHDP. Menurut Amnah Syari, pengasas GHDP, menjadi GHDP yang pertama di dunia. Ia memberi faedah secara langsung kepada negara-negara dan masyarakat Islam di dunia. GHDP memainkan peranan penting dalam industri halal dunia termasuk pensijilan, perkhidmatan dan rangkaian pembekalan halal. Dialog dihadiri oleh para pengusaha tempatan dan individu yang berminat dalam industri produk halal. Dialog DARE bertindak sebagai salah satu alat untuk membantu PKS meneroka pengalaman dalam perniagaan.
Ke arah usaha meningkatkan peluang pekerjaan dalam kalangan penduduk di negara ini, Jabatan Tenaga dan Perindustrian di Jabatan Perdana Menteri akan menganjurkan pameran Kerjaya Brunei 2016 selama 3 hari bermula esok. Pameran akan diadakan di Dewan Bredex 1 dan 2, Jerudong dari pukul 9 pagi hingga 6 petang. Pameran kerjaya itu dihasrat mencapai objektif menyelaras proses penyesuaian kerjaya dalam usaha mempromosikan peluang pekerjaan tempatan di pelbagai industri melalui Job Centre Brunei JCB. Para pencari pekerjaan dan orang ramai dialu-alukan datang ke pameran kerjaya yang akan menyaksikan penyertaan lebih 200 syarikat dan peluang-peluang pekerjaan dari pelbagai sektor. Mereka yang berminat bolehlah mendaftar terus ke www.jobcenterbrunei.gov.bn. Ibu bapa dan suami isteri yang merupakan ahli keluarga yang berperanan penting dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Bahkan ibu bapa merupakan ejen pembentukan sahsiah anak-anak. Sehubungan itu, Pusat Kajian Fikih Al-Usrah College Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB dengan kerjasama Bahagian Hal Ehwal Muslimah, Jabatan Hal Ehwal Masjid dan Jami Asri Hasnil Bolkiah telah mengambil inisiatif mengadakan Nadwah Fikih Al-Usrah sebagai usaha ke arah meningkatkan kefahaman dan kepentingan institusi keluarga yang baik dan Islamik bagi anak-anak. Majlis tersebut diadakan di Dewan Serbaguna Jami Asri Hasnil Bolkiah, Kampung Kiarong. Kira-kira 170 orang peserta terdiri daripada peserta kursus pranikah Muslimah Masjid Daerah Brunei dan Muara, pegawai dan kaki tangan Jabatan Hal Ehwal Masjid dan Kupu SB menyertai program tersebut. Objektif program adalah untuk membincangkan dan mengetengahkan isu-isu kekeluargaan serta mengemukakan cara terbaik menanganinya. Selain berkongsi pengalaman dan perkara yang berkaitan keibubapaan dan kekeluargaan berlandaskan hujah-hujah ilmiah yang bernas serta menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak yang berautoriti dalam bidang kekeluargaan. Tunjuk cara menternak madu lebah kelulut yang dikenali sebagai melalui warna, saiz, struktur pintu dan sarang antara yang diterapkan dalam bengkel ternakan lebah kelulut dan produk hiliran. Bengkel yang disertai 16 belia daerah Tutong itu diadakan di Kampung Sungai Kelugos, Mukim Keriam, Tutong. Bengkel sehari ini memberikan pendedahan kepada para belia mengenai bidang keusahawanan terutama menternak madu lebah kelulut yang berpotensi untuk dikomersialkan di negara ini. Ternakan madu lebah kelulut di Tasbi Meliponiculture diusahakan oleh Awang Mitasbi bin Haji Mamit. Ia diusahakan sejak tahun 2009 dan merupakan salah satu produk yang dihasilkan oleh Majlis Perundingan Kampung Sungai Kelugos. Ternakan madu lebah kelulut mudah terdapat di dalam hutan dan bersarang pada batang kayu yang telah ditebang. Dalam masa kurang sebulan saja, hasil kelulut sudah boleh dituai dalam bentuk madu, debunga dan propolis. Bengkel ini ialah jerung-jerung kalinya diadakan bagi aktiviti hujung minggu dan juga ianya aktiviti mengenai keusahawanan yang ada di khasnya daerah Tutong lah ya, bengkel ternakan lebah kelulut dan juga produk hiliran yang mana diorang ni membuat produk seperti sabun, lilin yang diperbuat daripada madu lebah kelulut itu sendiri. Dan juga matlamat bengkel ini diadakan ianya memberi pendedahan mengenai keusahawanan terutama sekali menternak madu lebah kelulut dan juga memupuk semangatlah di kalangan belia-belia ni erti nilai-nilai keusahawanan dan juga menyumbang kepada kelahiran profesional keusahawanan yang lain. Salah seorang peserta bengkel melahirkan rasa beruntung diberi peluang menyertai bengkel tersebut yang setentunya dapat membuka minda untuk menceburi bidang keusahawanan bagi menjana pendapatan sampingan. Manfaatnya bermacam-macam. Salah satu daripadanya ialah madu. Di sini kami diajar dan diasah untuk menghasilkan bagaimana untuk menghasilkan pelbagai jenis madu. Dari sana kami boleh
menjadikan salah satu bidang bisnes. Dari sana kami boleh menjual, kami boleh membuat pelbagai-bagai jenis madu lah dari madu kelulutan ni, dari lebah kelulut. Sampingannya juga kami dapat membuat lilin daripada bahan-bahan semula jadi daripada madu kelulut, lebah kelulut itu sendiri. Selain daripada itu, ia dapat mengasah kami punya kreativiti. Untuk mendapat pendapatan, kiranya mendesain-desain segala ia punya sarang-sarangnya tu memerlukan kreativiti. Beralih ke berita sukan. Cawangan B Pasukan Polis di Raja Brunei muncul juara keseluruhan kejohanan rentas desa antara cawangan pasukan polis. Kejohanan berlangsung pagi tadi di Stadium Hasnal Bolkiah Ibu Pejabat Polis Gadong. Kejohanan rentas desa dibagikan kepada 10 kategori. Pelepasan peserta larian bagi kategori sejauh 10 km disempurnakan oleh Datuk Paduka Seri Awang Haji Muhammad Jamie bin Haji Muhammad Shah Al-Islam Pesuruh Jaya Polis. Pada kejohanan ini, peringkat akhir perlawanan tarik kalat bagi pasukan lelaki dan wanita juga diadakan. Cawangan E menjuarai kategori lelaki, manakala kategori wanita dimenangi oleh cawangan A. Hadiah-hadiah bagi beberapa kategori disampaikan oleh Pesuruh Jaya Polis. Kejohanan merupakan aktiviti tahunan pasukan polis di Raja Brunei. Kejohanan bola keranjang bawah 18 tahun antara sekolah-sekolah menengah, maktab-maktab dan institusi pengajian tinggi diteruskan lagi hari ini dengan perlawanan peringkat suku akhir bagi kategori lelaki dan peringkat separuh akhir bagi kategori perempuan. Sekolah Menengah Chung Hua, Maktab Duli Pangeran Muda Al-Muhtadi Billah, Maktab Sultan Omar Ali Saifuddin dan Sekolah Seri Mulia Sarjana berjaya mara ke peringkat separuh akhir perlawanan kategori lelaki setelah mengalahkan lawan masing-masing. Manakala dalam kategori perempuan, Sekolah Menengah Chung Hua dan pasukan Maktab Duli Pangeran Muda Al-Muhtadi Billah bakal berentap di peringkat akhir setelah kedua-dua pasukan mencatatkan kemenangan ke atas lawan masing-masing dalam perlawanan separuh akhir. Perlawanan akhir dan penentuan tempat ketiga bagi kategori wanita akan diadakan Isnin ini. Teruskan bersama kami untuk mengikuti berita antarabangsa dalam Berita Dunia selepas ini. Bertemu kembali bersama saya Norbaizura Andy, berita utama dunia malam ini. Gempa bumi 6.7 magnitude menggegarkan barat laut China. Sembilan maut apabila ribut tropika Otto membadai Costa Rica. Gempa bumi 6.7 magnitude menggegarkan wilayah autonomi Xinjiang Uyghur di barat laut China. Berita gegaran tersebut disahkan oleh Pusat Rangkaian Gempa Bumi China CENC. Gegaran melanda daerah Akto di wilayah autonomi Kyzyl-Su, Kyrgyz pada jam 10 malam semalam dan pada kedalaman 10 km dengan pusat gegaran berasal pada lokasi 39.27 darjah latitude utara dan 74.04 longitude timur. Gegaran dapat dirasai di wilayah berhampiran Kashgar, kira-kira 169 km dari pusat gegaran. Rakaman video menunjukkan para pelanggan di sebuah restoran tempatan berlarian menyelamatkan diri ketika gegaran berlaku. Setakat ini, seorang penduduk kampung dilaporkan maut disebabkan rumah runtuh sementara 6 bangunan mengalami kerosakan di kawasan kurang penduduk.
Pihak berkuasa Pakistan berkata gegaran juga dapat dirasai di barat laut wilayah Khyber Pakhtunkhwa, namun tiada laporan kerosakan dikeluarkan. Pentadbiran gempa bumi China telah mengaktifkan amaran kecemasan peringkat 3 dan menghantar sebuah pasukan kecemasan ke kawasan gempa. Sementara itu, ribut tropika Otto mengorbankan sekurang-kurangnya 9 orang dan memaksa ribuan penduduk berpindah apabila ia membadai Costa Rica dengan membawa angin kencang dan hujan lebat sebelum bergerak menuju lautan Pasifik. Menurut Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat, Otto melanda tenggara Nicaragua 2 hari lalu sebagai taufan kategori kedua namun beransur lemah dan menjadi ribut tropika pada awal kemarin ketika ia mula bergerak menuju lautan Pasifik. Tetapi di berdekatan Costa Rica, Suruhanjaya Kecemasan Kebangsaan melaporkan 9 orang terkorban akibat ribut tersebut yang juga membawa hujan lebat di beberapa kawasan berhampiran sempadan Nicaragua. Susulan kejadian yang berlaku, Presiden Costa Rica Luis Guillermo Solís mengisytiharkan 3 hari berkabung yang akan bermula Isnin ini. Otto kini menuju Pasifik dengan angin selaju 105 km sejam dan berada kira-kira 394 km selatan tenggara San Salvador. Bekas Presiden Cuba Fidel Castro meninggal dunia pada usia 90 tahun. Mendiang merupakan antara pemimpin dunia yang lama memerintah. Menurut pengumuman yang disiarkan melalui televisyen negara itu, mendiang meninggal pada pukul 10.29 malam waktu setempat. Mendiang Fidel Castro lahir pada 13 Ogos 1926 di timur Cuba di mana ibu mendiang warga setempat dan bapa mendiang merupakan pendatang dari Spanyol bekerja sebagai buruh di syarikat mengilang gula Amerika. Mendiang menyerahkan kuasa kepada adiknya Raul Castro 10 tahun lalu berikutan masalah kesihatan. Pada tahun 2015, mendiang menyaksikan hubungan bersejarah pemulihan hubungan diplomatik Havana, Washington. Sus restos serán cremados en las primeras horas de mañana, sábado 26, la comisión organizadora. Ikuti berita antarabangsa selanjutnya dalam Berita Dunia selepas ini. We're celebrating 50 golden years of uniting 10 magnificent nations where over 650 million hearts beat. We stand together for one vision, one community, one ASEAN. Our beauty and diversity is unparalleled. Discover a land of stunning natural wonders and home to the world's most incredible creatures. Seek thrills and adventures of a lifetime. Immerse yourself in our rich traditions, diverse cultures, and fascinating history. Feel the warmth of people with hearts of gold. Indulge in exquisite cuisines and fresh flavors. Uncover ancient cities, enchanting stories, and treasured legends. Witness history in the making. Marvel at vibrant cities, towering skyscrapers, and rapid transportation. Embrace the moment and make memories that will last forever. Join us for our golden celebration. Come visit ASEAN for our 50th anniversary in 2017. Tentera dan polis yang bekerjasama memburu ketua-ketua kumpulan Samseng di negeri Guerrero, Mexico dalam usaha mengekang kekacauan
di negeri tersebut menjumpai kubur-kubur tersembunyi yang mengandungi berpuluh-puluh mayat dan kemah di mana lelaki-lelaki bersenjata menyimpan 9 kepala. Selepas berhari-hari pengorekan, pihak berkuasa menjumpai 32 mayat dalam 17 buah lubang. 9 kepala manusia dijumpai tempat penyejuk. Mayat-mayat terbabit dibawa ke makmal forensik bagi mengenal pasti identiti mereka. Kawasan di mana mayat ini dijumpai merupakan kawasan pemusuhan antara dua kumpulan dadah yang terlibat dalam peras ugut, penculikan dan pembunuhan. Kekacauan terbabit menyebabkan beratus-ratus kematian dan kehilangan mangsa dalam beberapa tahun lalu. Tetapi dalam beberapa minggu lepas, kekacauan merebak ke kawasan lain. Gunung berapi Popocatépetl di Mexico meletus memuntahkan debu dan asap tebal. Letupan ini menjejaskan bandar berdekatan Atlixco, Puebla. Menurut pihak berkuasa, dalam tempoh 24 jam yang lalu terdapat 324 letupan gunung berapi dengan yang lebih terbesar berlaku hampir 5 km dari kawah. Letupan besar yang paling baru adalah pada 3 April lalu. Gunung ini aktif sejak pertengahan 90-an. Mexico mempunyai lebih 3,000 gunung tetapi hanya 14 diiktiraf aktif. Para saintis Czech membangun model paru-paru manusia yang mempunyai fungsi boleh merangsang masalah seperti asma atau penyakit kronik lain dan rawatannya. Kumpulan penyelidik dari Universiti Teknologi Brno menyatakan model paru-paru berdasarkan mekanikal dan komputer dapat membantu mereka cara rawatan dengan lebih tepat berbanding ujian ke atas pesakit. Model ini mempunyai 10 silinder menyerupai cuping paru-paru yang membolehkan saintis mengawasi bagaimana cara-cara zara-zara terganggu sama ada semasa menarik nafas dan hembusan nafas. Penyelidikan menyifatkan model yang dibina menggunakan cetakan 3D dan teknologi lain menjadi piawaian Eropah bagi satu-satu ujian. Spiderman Perancis Alain Robert mendaki sebuah bangunan paling tinggi di Barcelona tanpa tali keselamatan. Para pemerhati dan polis melihat pendaki berusia 54 tahun itu menaiki dan menuruni bangunan Tor Akbar, sebuah bangunan pejabat berjendelakan kaca yang juga terkenal dengan cahaya cucul pada sebelah malam. Beliau melengkapkan pendakian selama sejam. Robert memberi komen terhadap pendakiannya ketika beliau menaiki bangunan itu dilengkapi kamera yang dililitkan di atas kepalanya. Pendaki Perancis itu terkenal dengan pendakian bahaya tanpa tali keselamatan dengan hanya berbekalkan kapur dan kasut mendaki. Robert telah menawan lebih dari 100 struktur tertinggi dunia termasuk jambatan Golden Gate di San Francisco, Kompleks Burj Khalifa di Dubai, Menara Eiffel di Paris dan Dewan Operasi Sydney tanpa sebarang kelengkapan keselamatan. Akhir sekali renungkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim mengenai nilai akhlak sebagai amalan paling berat timbangannya. Amalan paling berat yang diletak di atas timbangan ialah akhlak yang baik. Dengan itu sekian berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.